Oh, strike ni. Strike. Ui. Saya kasar ni. Oh, strike lagi. Oh, strike lagi. Lama benar aku tak ada orang turun. Ni semok. Ish. Gitu semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu punya terai. Yang rute sudah kayu ni. Oh, strike ni. Sebarau. Alah. Sebarau curut. Berapa kali kas je, geng. Alah kecil. Tak apa, geng. Janji strike ya. Janji strike. Janji. Nak tunjuk lah. Nak letak di beg kuning nanti. Mantap. Sebelum kita release. Tu ni. Aku tu alai. Kita terbalik lagi. Kok ada lagi member dia. Bagi besar-besar sikit. Saya baru beranak dia bagi. Oh, strike. Ui. Saya kasar ni. Oh, strike. Ui. Saya kasar ni. Jangan loko. Oh. Saya kasar. Alamak, macam mana nak ai? Jangan loko. Besar. Pergi penak tu. Geng, besar geng. Takut sikitnya.
Bagi dia benak lu. Oh, syahdu yang cair dah. Alhamdulillah. Ui, sakut sikit je. Okey. Ui, nasib baik naik, geng. Tengok tengah air tu. Nak luruh dah tengah air tu. Strike tepat macam ni, geng. Guna set UL. Cair rat. Mantap. Aku tak ada bawa single hook, geng. Kita betulkan balik je lah. Matakan yang murah. Buatlah ya curut-curut boleh ya. Tak tahu pula saya ni yang makan. Aduh. Jom. Kita tengok kok ada lagi. Lepas tu kita cawah. Aku nak main haruan ni, geng. Tu singgah sini. Kau kata cuba-cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, susah nak baling. Tilak baling atas pokok ni. Oh, start lagi. Oh, start lagi. Oh, jangan belok mata. Jangan belok mata. Bismillah. Kita tengok kuat lagi. Huh. Start lagi. Saiz kecil sikit pada tadi. Tiga ekor. Kalau korang berminat, geng, dapatkan di beg kuning. Aku dah cakap, geng, gewang ni sebarau memang memang marah, geng. Okay, geng, kita cari lagi. Kok ada. Tak meruang aku ini. Kalau strike tak berhenti ni. Aduh, atas pokok dah, geng. Oh, naik dah atas pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik. Ui, terlekak. Bahang pula kat ni. Kalau aku akan terima kena dah. Bulan ni dah renew, geng, lesen aku. Tengok, geng. Dapat, geng. Dapat 3 ekor, geng. Aku lepas ekor sebab kecil sangat. Ambil yang saiz boleh goreng. Ui, berat. 2 ekor ni adalah lebih kurang 1 kilo kot. 2 ekor ni lebih kurang lah. Kalau tak sampai pun dekat-dekat.
Aku tak pasti lagi nak sambung mancing ke tak sebab cuaca sini hujan kalau nak main haruang aku macam tak nampak jalan je main haruang ni. Kita end video sampai sini dulu lah. Nantikan next video geng. Bye bye. Assalamualaikum.